Geng, assalamualaikum, selamat petang. Ini 17 bulan 17 bulan 4. Ini aku nak review beberapa barang yang aku dapat pagi tadi. Ada 2-3 barang lah, barang yang best juga. Okay geng, jom tak nak buang masa, kita tengok sama-sama geng. Okay geng, untuk item pertama yang aku dapat pagi tadi, t-shirt vintage lah. T-shirt vintage ni. Ni adalah t-shirt camel. Tengok sini dia agak season lah baju ni. Ni dia punya tag di Worldwide Brand Incorporate USA ya. USA. Belakang dia ada satu logo kecil ya, Camel Trophy. Tengok condition baju ni memang agak ni lah, lusuh, tapi tak apa. Sekarang ni banyak trend pakai baju lusuh-lusuh kan, lubang-lubang kan. Tapi ni aku rasa mungkin aku tak jual lah. Ni first aku dapat. Okay, kalau tengok sini dia tulis Camel, The Legend in Adventures. Okay geng, ini item kedua, baju t-shirt juga agak menarik. Kita tengok tag dulu. Tag faded, memang dah faded. Baju ni memang menarik lah. Ini adalah baju, tengok sini, baju komik tahun 90-an ke 2000, awal 2000. Dia tulis sini apa ni, tanda Witchblade dengan the darkness. Ni mungkin cross lah, cross. Okay, kalau kau tengok kat sini, sekejap lah. Okay, ini dia punya print, Witchblade, ada trademark di situ. Satu the terpini the darkness. Ni baju komik kayaknya, komik sekitar tahun 90-an. Ini bahagian bawah, Dynamic Force ditulis ni. Baju ni kira agak rare jugalah. Bawah ni dia ada dia punya cakap-cakap. Tulis itu product by Dynamic Force, Florida Sportwear, Witchblade, the darkness trademark 1997, All Right Reserve. Mana baju ni tahun 1997 geng. Ni dia punya tag dia memang tak nampak lagi. Memang dah season. Satu tag dia. Baju pun agak season. Belakang dia kosong yang ini dalam pit 23, 22. Oke geng, ini item yang terakhir aku dapat. Item ni sangat menarik. Ini true vintage. True vintage. Ini adalah topi inilah, topi leather. Ini topi leather lama. Dia macam golf inilah, golf cap, tapi leather. Brim dia leather, 100% semua leather. Yang menariknya kan pasal topi ni, jom aku tunjuk korang detail dia satu-satu. Okay geng, yang menariknya tentang cap ni kan, kita boleh tengok dia ada info lah. Dia ada cakap-cakap lah. Ada tulis di sini binatang. Kalau orang yang tak tahu, mungkin dianggap itu adalah binatang. Binatang lah, macam haiwan apa semua kan. Tapi sebenarnya binatang ni adalah satu nama tempat di Sarawak lah. Di Sarawak yang sekarang ni orang
dikenal dengan nama bintangu. Kita tengok sini kan, binatang dia, kalau sebelah sini dia ada sambungan dia lagi, East Malaysia. East Malaysia. Dan di bahagian tengah dia ni, tengah cap, ada bunga-bunga, lepas tu ada huruf NHK. NHK. Lepas tu ada motif bunga-bunga lah ke atas brim dia. Jadi sekarang ni aku nak cari info pasal NHK ni lah. Baru aku tahu apa sejarah topi leather ni. Jadi kalau ada orang Bintangu ataupun kawan-kawan sahabat-sahabat Sarawak ataupun Semenanjung lah yang tahu pasal NHK ni, boleh komen lah kat ruang komen. Ni mungkin ada, rasanya ni mungkin topi mungkin topi event kot, macam perasmian ke, perasmian tempat ke, perasmian bangunan ke, aku rasa lah. Ni full leather geng, full leather. Menarik lah. Ok geng, itu sajalah untuk video kali ni. Sampai kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Semoga ada hasil yang lebih-lebih padu lagi geng untuk kita review di video yang seterusnya nanti geng. Ok, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Mantap.